tentang minum air sebelum makan. Sebenarnya otak kita, bila kita dahaga, dahaga yang sikit-sikit lah, bukan dahaga yang betul-betul haus. Okay, bila kita dahaga, kita tak latih diri kita untuk bezakan perasaan dahaga dengan lapar. Jadi kalau sikit-sikit tu, kita tak dapat bezakan. Okay? Kecuali orang yang dah latih daripada kecil lah. Okay, biasanya kita tak latih. Jadi bila kita rasa dahaga, kita akan keliru dengan rasa lapar. Kalau kita minum air sebelum kita makan, maknanya rasa dahaga tu dah satisfied, okay? dah selesai. Yang tinggal hanya rasa lapar. Sebab tu, kalau kita minum air dahulu, kita tak makan banyak. Sebab apa? Sebab dahaga dah tak ada. Yang tinggal hanya lapar. Bila kita makan, makanan tu dah cukup. Makanan tu dah cukup. Jadi kita cepat kenyang lah. Jadi kita tak makan dengan banyak. Okay, jadi yang kita makan berlebihan tu sebenarnya bukan sebab kita lapar. Okay? Sebab bila makanan tu dah cukup, kita masih lagi dahaga. Bila kita masih lagi dahaga, kita keliru rasa dahaga dengan rasa lapar. Jadi kita terus makan lah. Okay? Sebab tu, kalau kita nak makan secukupnya, bukan berlebihan, secukupnya, sebelum kita makan, kita minum air kosong dulu. Okay? Sebab bila kita minum air kosong, dahaga tu dah tak ada. Yang kita rasa tu hanyalah lapar. Kita makan sikit je, dah kenyang, cukup. Okay? Jadi kalau kita nak amalkan, tak makan berlebihan. Mulakan dengan minum dahulu. Memang mak dia marah sebab dia kata dia penat dulu kan. Masa kita kecil dulu, cara dia ajar, jangan minum air dulu, nanti kenyang air, dia kata. Sebenarnya, apa yang berlaku ialah dia dah melatih diri kita untuk abaikan rasa dahaga. Okay?